Duta Besar Tengku Abdul Rahman telah menyaksikan tanggal 2 Mei 2013 yang merupakan detik bersejarah buat pasangan guru agama Encik Muhammad Naqai bin Ahmad Badawi dan Puan Siti Syazwani binti Salimah yang menerima kelahiran putri sulung mereka. Hobi melukis membawa ketenangan dan ruang menzahirkan mesej bakat yang tersirat dalam dirinya. Bukan senang untuk senang, bukan susah untuk susah, menjadi falsafah pegangannya agar terus tabah dan kuat semangat dalam berbagai cabaran, membawa nama SKMK Canggang ke persada juara, mencatat kejayaan di peringkat kebangsaan, bagaimana puteri Islam peringkat negeri Islam dan kebangsaan, tempat ketiga pertandingan AI Kem Pembangunan Sasiah Remaja, Inovasi Junior Inovator tahun 2025, anugerah emas di peringkat negeri, Bengkel Lestari Warisan Desa dan Carnival Showcase, KLR PBL STEM peringkat negeri Selangor, anugerah pemain terbaik kejohanan bola tampar daerah dan mewakili Kuala Langat ke peringkat negeri Selangor bagi kejohanan bola tampar dan olahraga, serta berbagai lagi kejayaan yang seimbang dari sudut sukan, kelab persatuan dan unit uniform sejak tahap 1 serta seimbang dari aspek akademik. Maka selayaknya Halinora binti Muhammad Naqai dianugerahkan sebagai tokoh kurikulum SKMK Canggang tahun 2025. Dipersilakan Adik Halinora binti Muhammad Naqai untuk menerima anugerah. Dipersilakan kepada kedua bapanya untuk naik ke atas pentas.